yang ada di belakang belai baju. Ibu yang ada di belakang, cuba balik kira tengok. Suami kita sepanjang dia kahwin dengan kita, dia bagi tak pakaian pada kita? Kalau ibu rasa suami tak bagi lagi ustaz, baik. Cuba kira tengok berapa tahun dah kahwin. Saya kahwin 10, okey, 10 tahun darab dengan 2 lai. Jadi 20 lai. Esok tuntut 20 lai. Sebab tu nafkah dia wajib bagi pada kita. Boleh tak? Ni panggil 5 nafkah yang seorang suami perlu sedia untuk isteri. Ayah bawa pen kertas juga catat 5 benda ni lah. Okay. Sebab tu kita minta 5 yang 5 ni bagi selesai. Orang lelaki-lelaki 5 benda ni dulu. Mudah-mudahan bagi kita kekuatan untuk selesaikan tanggungjawab nafkah kita sebagai seorang suami. Boleh Allah. Jadi Abu radhiyallahu anhu dia mengaji, hamparkan. Pesan dia Ustaz, saya akan sebut. Baik. Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 20 sampai 21. Kisah dengan Nabi sallallahu waktu tidur waktu tidur sahaja dia pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Kedah sebut, orang Penang sebut, waktu lain dia duduk berketui. Berketui itu maksudnya sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tidur pisah. Jadi oleh kerana Abu Hurairah ni suka sangat damping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bagi banyak pesan pada Abu Hurairah. Kita kongsi satu ya. Abu Hurairah pernah sebut, Nabi pesan pada aku 3 perkara, aku tak pernah tinggal sampai aku mati. Sampai mati tak pernah tinggal 3 benda ni. Sebab tu kita minta 3 benda ni ambil sama-sama sekali. Yang pertama, Nabi pesan pada aku supaya berpuasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Puasa hari itu boleh buat hari mengembang. Okay. Cemarah mengembang. Ini bulan mengembang 14 puasa hari tersebut 3 hari sebulan. Kalau tak mampu Ustaz, tak mampu puasa hari Saud, hari hitam 27, 28, 29 bulan Islam. Tak mampu juga Ustaz baik. Kalau tak mampu juga puasa Isnin, Khamis, Isnin minggu depan. Yang penting kita nak 3 hari sebulan. Ustaz, tak boleh juga 3 hari Ustaz, kenduri banyak. Okey, sehari sudah lah. Okey, sehari sebulan. Sehari pun tak sempat Ustaz, tak usah puasa langsung. Boleh sekali 3 hari sebulan. Ni pesan Nabi SAW pada Abu Hurairah. Aku tak sampai mati. Satu. Yang kedua, sembahyang duha. Sebab tu kita minta ayah-ayah yang ada di sama-sama sembahyang duha. Ibu-ibu di belakang buat sembahyang. Siapa buat sembahyang duha? Ustaz, semua ni dia membuat. Jangan yang duha murahkan rezeki lah. Buat sudah. Buat 2 rakaat Ustaz. Boleh. Saya pernah jumpa satu hadis, satu riwayat tu silah. Baginda kalau tidak waktu malam, baginda akan ganti rakaat buat siang. Malam tersebut baginda ganti 8 rakaat waktu siang. Kita tahajud tak bangun, duha pun tak buat. Lepas tu kita cadang buat mulai hari ni 2. Yang ketiga, Nabi pesan pada aku supaya solat sunat witir. Sebab tu kita minta ayah-ayah guru sekalian, 3 amalan ni kita minta buat. Puasa 3 hari sebulan kita minta buat. Esok hari Khamis, malam ni kita cadang bangun sok sahur. Sok susah lah. Malam ni kita cadang pakat bangun sahur. Esok kita cadang puasa. Boleh? Satu. Yang kedua, kita minta larat banyak Ustaz, cukup. Ustaz, larat berdiri cukup. Tak duduk Ustaz, baring. Kita nak minta kita minta witir, kita minta tolong silan. Ulama bahas sembahyang sunat. Ayah boleh, ustaz-ustaz selalu mengajar
Amalan yang paling tinggi dalam Islam, paling tinggi kedudukan dalam Islam, solat. Tidak ada amalan boleh menandingi solat fardu tu lah. Amalan sunat, tidak ada yang boleh menandingi amalan sunat, melebihi sembahyang sunat. Terjemah bahasa kasar, amalan wajib paling tinggi kedudukan, solat fardu. Amalan sunat paling tinggi kedudukan, solat sunat. Ulama bahas pula sunat paling tinggi. Bahas sekalian, akhirnya sekali. Yang pertama, subuh, azan subuh, yang 2 rakaat akhir tu. Satu, solat sunat witir. Bahas lagi pula antara dua ni mana yang lebih penting. Sebahagian tetap mengatakan qabliyah subuh witir. Di sini Ustaz, sunat tu kita minta ya kalau boleh kita cadangkan witir jangan tinggal. Man ahabba an yaf'ala bi khamsin falyaf'al. Siapa nak buat 5 rakaat witir, buat. Wa man arada an yaf'ala bi 3 rakaat saja falyaf'ala bi rakaat wahidah. Walaupun hadis tersebut Ustaz, Imam Nawawi telah bagikan hujah imam sembahyang witir ni yang 3. Tapi kalau kan sangat, 1 pun tak. Ustaz buat berapa? Tak mau tanya soalan tu. Saya buat yang 1 tu lah. Ustaz, sembahyang witir ni nak buat bila Ustaz? Kita cadangkan terpulang masalah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat witir selepas sembahyang Isyak. Buat terus. Witir tu buat terus lepas Isyak. Sayyidina Umar buat sebelum subuh. Nabi SAW panggil kedua-dua sahabat ni. Tanya Sayyidina Umar, kenapa kamu buat sebelum subuh? Umar mengatakan, aku boleh buat ya Rasulullah sebelum subuh ni. Aku yakin boleh bangun sebelum subuh. Tanya Sayyidina Abu Bakar, dia kata, aku takut tak terjaga ya Rasulullah. Dua-dua Nabi kata betul. Dan Nabi puji perbuatan Sayyidina Umar. Maknanya, witir di hujung waktu, itu yang terbaik. Tapi kalau kita rasa tak mampu, buatlah di awal waktu. Habis banyak Isyak, buat tu senang maksudnya. Understand? Boleh faham tak maksudnya? Kita minta buat sama-sama maksudnya. Nah, baru ni kita mengajak tentang tajuk Dajjal maksudnya. Kita nak minta buat. Masa dah singkat maksudnya. Masa dah tak ada. Tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebut, tanda kiamat kecil keluar banyak dah. Tanda kiamat besar pun dah banyak maksudnya. Ada yang mengatakan telah keluar dan sebagainya. Sebab tu kita minta dah sampai masa buat perubahan. Maghrib Isyak kita cadang, jangan sibuk buat kerja lain. Mari mengaji ya. Maghrib Isyak mari duduk majlis ilmu. Jangan sibuk buat kerja lain. Nak pergi pasal malam Ustaz, kita cadang pergi pukul 6.30. Maghrib cadangkan, jangan hak mengaji makan waktu. Sekarang ni minta maaf no, budaya bukan Islam, makan waktu maghrib. Hari ni orang Islam berapa ramai makan waktu maghrib. Sayang masalah. Ayah-ayah mengaji kitab fiqh, waktu paling pendek waktu maghrib. Orang kita semua duduk di kedai makan waktu maghrib, cakotiau lah. Nasi ayam lah. Kalau yang tak makan di luar Ustaz, tengok TV kerana terpaksa kurela. Kabut. Sungguh ramai ni. Sebab tu kita minta dah sampai masa untuk kita buat sama-sama perubahan. Mudah-mudahan Allah berkati perubahan kita insya-Allah. Baik, sambung balik sebab jam dah bunyi. Jadi boleh berdapat no? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pesan 3 benda tersebut kita minta buat. Bila Nabi SAW wafat, Abu Hurairah dia duduk dengan Nabi SAW menghafal hadis Nabi SAW. Apa yang Abu Hurairah hafal lekat sampai mati, ingat sampai mati. Allahu Akbar. Bila baginda wafat, Abu Hurairah minta kebenaran. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kamu sebagai khalifah, aku nak minta kebenaran kepada kamu. Aku nak mengajar di Masjid Nabawi pada hari Sabtu kalau tak silap. Mengajar hadis Nabi SAW hari Sabtu. Ya, mengajar maklumatnya seorang bernama Tari hafal yang baca Quran 30 juzuk satu malam.
Angkat takbir, Allahu Akbar, semayang 2 rakaat, 30 juzuk, clear. Di antara manusia umpama tu, Osman bin 30 juzuk rakaat sahaja. Kita sahabat Yahya pun sahabat yang bertemu Dajjal yang kata Nepal lautan ke pulau dah tu namanya orang Tamim Ad-Dari minta untuk mengajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Khamis petang ba'dal 'asri selepas hari Sabtu. Sahabat-sahabat mari baca hadis Nabi SAW. Abu Hurairah ajar. Bila dia memulakan kuliah Rasulullah, ramailah yang datang. Tetapi bila lama kelamaan, ada sahabat yang marah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling marah Sayyidina Umar. Wahai Abu Hurairah, aku nak minta ki daripada kalau aku hantar kamu. Orang tanya pada Abu Umar, wahai Umar, kenapa kamu memarahi Abu Hurairah? Umar mengatakan, Abu Hurairah banyak membaca hadis yang kami ni sahabat awal, as-sabiqun al-awwalun, tak pernah dengar langsung hadis tersebut. Ni Sayyidina Abu Hurairah duk mengajak ni, kami tak pernah dengar pun hadis yang dia baca ni. Kami ni sahabat awal Islam, dia baru 4 tahun bersama dengan Nabi SAW. Pak lah, tu kata Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar boleh faham kok Umar dengan Omar lebih kurang lagi lah. Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat yang tinggi ikut Syekh Mu'ah. Tinggi. Bila dia berdiri sama tinggi orang yang duduk. Sayyidina Umar satu-satu. Bila nak keluar, orang perlahan-lahan semua keluar di waktu malam. Sayyidina Umar pergi ke anak dia yatim, dia jadi janda, jumpa dialog kalangan kamu, anak dia jadi anak yatim, isteri dia jadi janda, jumpa aku di belakang bukit, aku nak hijrah ni, kata Sayyidina Umar. Selalu istilah balik sekali jumpa belakang sekolah ni. Nah, selalu budak-budak samsing dia guna istilah tu lah. Kan? Balik juga. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dia lalu jalan sebelah sini bersilan, syaitan lalu jalan sebelah sana. Syaitan takkan lalu jalan yang Sayyidina Umar lalu. Tu yang kata Sayyidina Umar. Dia lalu sebelah sini, syaitan lalu sebelah sana. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dalam surau malam ini, kalau ayah-ayah pergi ke majlis ilmu, pergi kuliah, pergi mengaji lah, ayah-ayah tengok ustaz mari duduk sini, dia start lari balik. Sama tu nampak gaya. Ustaz mari duduk atas kerusi dia start motor balik. Sama tu nampak gaya. Putrajaya tak ada orang nak. Ada juga nampak gaya tu. Tak apalah. Nah, ambil pengajaran. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semua sahabat gerun kepada beliau sekalian. Tapi Abu Hurairah bila dimarah, Abu Hurairah bangun. Abu Hurairah menjawab. Kamu Umar mengatakan, kamu ni wahai Umar mengatakan aku membaca hadis yang kamu ni sahabat-sahabat awal Islam tak pernah dengar. Kamu ni golongan muhajirin, sewaktu tidak ada peperangan, kamu sibuk di pasar berniaga. Kamu sibuk di pasar. Kamu ni golongan Ansar, waktu tidak ada peperangan, kamu semua sibuk di kebun, di pasar, apa di kebun, sibuk bertani. Aku Hurairah, aku orang miskin. Aku bersama dengan Nabi waktu kamu tiada. Kamu tiada, ada. Waktu lupa. Aku ingat apa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kamu tak ada. Waktu kamu semua, aku ingat hadis yang baca, kamu sahabat tak pernah. Pak Zilan bangun jawab lah. Jawapan tersebut membuatkan Sayyidina Umar senyap. Sayyidina Umar meredha Hurairah di masjid. Pak Zilan tu Abu Hurairah. Sayyidina Umar ni Sayyidina Umar pernah bagi idea turun ayat Quran membenarkan idea dia. Dia jumpa Nabi SAW, dia Rasulullah kan cantik Ibrahim. Belakang makam Ibrahim dijadikan tempat semayang. Turun ayat Quran, wattakhidhu min maqamihi musalla.
Tu idea Sayyidina Umar diceritakan oleh Sayyidina Umar bagi cadangan, ya Rasulullah, Badar ni bunuh, turun suruh bunuh kawanan Badar. Bagi cadangan, Allah kan baik isteri kamu pakai hijab, turun perintahkan isteri baginda. Kata Sayyidina Umar, Abu Hurairah berani bangun jawab. Selesai zaman Sayyidina Abu Bakar, masuk zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar tengok Abu Hurairah ni orang yang baik bersilan, orang yang boleh berilmu, orang yang beramal dengan ilmu tersebut, orang yang boleh mengajar hadis. Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur di Bahrain. Negara yang bah dulu baru hujan. Bahrain kan. Sayyidina Umar lantik di Bahrain. Tapi Sayyidina itu maklum mana mungkin terkenal siapa saya mau maaf. Sayyidina Umar, satu daripada prinsip dia, sebelum dia nak lantik seseorang jadi gubernur, kalau ada dua helai baju sebelum dilantik, waktu gubernur nanti ada dua. Kalau ada selai, tu syarat Sayyidina Umar bila lantik orang jadi gubernur. Faham bahasa tu salah? Tak apa nak faham tak? Macam ni lah. Sebelum gubernur, potong saja. Apalah contoh. Turun balik menanti paling kuat potong wira tu. Baik kata apa dia Ustaz? Umar nak jadi gubernur ni kekayaan. Pantang sebab itu ayat dalam sejarah sahabat kena tarik harta. Muaz bin Jabal kena tarik harta waktu memerintah Yaman. Sedangkan Muaz bin Jabal Nabi sebut a'lamul ummati bil halal wal haram, Muaz bin Jabal. Manusia yang paling reti tajuk halal haram di kalangan umatku, Muaz bin Jabal. Dalam keadaan haram. Hurairah dia tarik harta. Duduk di bahar mengajar. Orang bagi. Tok guru ni mengajak bagi. Anak murid datang ni mengaji. Ada tanah bagi. Ada unta bagi. Akhirnya Abu Hurairah di Bahrain kaya. Bila kaya, Sayyidina Umar tarik harta dia. Masukkan Baitul Mal. Salahkah perbuatan Sayyidina Umar? Tidak. Salahkah perbuatan Abu Hurairah? Tidak. Tapi itu ijtihad para sahabat. Boleh faham je lah. No. Tu baru neng jalan. Hurairah di sebelah. Ramai sakit. Tak betul. Ramai orang yang berjawatan hari ni sakit ni kalau Sayyidina Umar masih hidup. Sebab berapa ramai bersilan. Dia kaya bila dia naik dia pegang jawatan. Belum dia pegang jawatan. Kaya jawatan. Sayyidina Umar kalau ada sikit berbuat. Buat mana? Wallahualam. Sebab tu kita pengajaran sama-sama hilana. Baik. Bila kena tarik harta, Abu Hurairah balik duduk di kota Madinah. Sayyidina Umar offer jadi gubernur di Oman. Abu Hurairah tak nak lah. Nah, merajuk kau Ustaz, bolehlah kita guna istilah tu, istilah merajuk. Dia kata aku tak nak hartaku ditarik, aku tak nak punggungku disebat. Jadi Abu Hurairah tak mau pegang sebarang jawatan. Dia balik duduk di Madinah. Boleh sekalian no? Selesai. Ada 1-2 poin je lagi. Kemudian bila dia duduk di Madinah, Abu Hurairah untuk maklumat bersilan, isteri dia seorang dia. Isteri Abu Hurairah. Sayyidina Abu Bakar, isteri dia 4. Anak 6. Sayyidina isteri 6. 9. Sayyidina isteri 9. Isteri 9. Anak 27. Isteri Sayyidina Ali. Sebab tu orang Melayu ambil tongkat Ali. Orang Melayu kita pun pandai kan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Osman. Tapi kita nak sebut semua isteri. Tapi Abu Hurairah
isteri dia seorang je. Anak dia seorang, perempuan. Tapi kita nak sebut, walaupun isteri seorang, anak seorang, saya yakin apa yang Abu Hurairah buat, seorang pun dalam surau ni tak boleh buat, termasuk saya. Seorang pun tak boleh buat. Tiga. Pertama, tiga yang ketiga. Sepertiga yang pertama, maknanya suku 1/3 hak pertama tu, mungkin daripada pukul 7 malam sampai pukul 11 contohnya. Dia akan suruh anak dia bangun buat ibadah. Anak dia seorang aja, perempuan. Dia suruh anak buat ibadah. Dia dengan rehat. Sepertiga dia akan gerak pula bangun. Isteri dia pula buat ibadah. Yang ketiga, akan suruh isteri dia bangun, tidur, anak dia tidur, Abu Hurairah pula bangun buat ibadah malam sepertiga yang ketiga. Dalam kitab sebut, rumah Abu Hurairah tak pernah sunyi daripada semayang, baca semayang, fikir, tiap malam. Boleh punya kita? Tiap-tiap malam tak pernah miss, semayang, zikir, baca Quran. Allahu Akbar. Saya bila baca kisah Abu Hurairah ni kita malu. Sebab Abu Hurairah manusia, kita manusia. Abu Hurairah juga buat dosa, kita juga ada buat silap, kita juga ada buat silap. Abu Hurairah seorang insan, kita seorang insan. Tapi Abu Hurairah boleh buat apa yang kita tak boleh buat. Kita ayah bagai nak kena Quran sikitlah dekat kita, keluarga kita. Anak dalam keadaan Allah jodoh anak dia seorang manusia ni. Ni lah Abu Hurairah ni dia sebut apa? Ma sami'tu munzu sana wa ana fil menantu Abu Hurairah pun aku ni orang sahaja azan. Orang sahaja dia dalam masjid azan dari masjid. Tahu. Menantu dia juga 40 tahun aku di tak pernah dalam kampung lain. Semua dalam 40 sayang dia sama. Menantu Abu Hurairah ni. Dan saya pernah jumpa riwayat dia semayang subuh dengan wudu semayang isyak 5 tahun. Abu Hurairah bila anaknya hebat, Allah bagi menantu pun hebat. Siapa menantu? Nama Sa'id. Sa'id ataupun Sa'id. Boleh baca. Itu ayah ajaran kita dapat menantu yang baik, dapat suami yang baik. Ibu-ibu di belakang nak anak lelaki dapat suami isteri yang baik. Antara cara paling mudah Ustaz, kita kena jadikan anak kita dulu orang yang baik. Ayah-ayah nak menantu yang semayang, suruh anak semayang tu dulu. Kalau anak semayang, insya-Allah menantu kita akan dapat hak jenis semayang. Ustaz, anak saya jaga agama Ustaz, insya-Allah dia akan dapat menantu, dia akan dapat isteri yang jaga agama, insya-Allah. Ayah-ayah ada anak semayang pun Ustaz tak tentu hala Ustaz. Oi. 5 waktu semayang dia semayang 1 je Ustaz. Zuhur tu pun 3 rakaat. Pasal segan. Insya-Allah ayah-ayah akan dapat menantu semayang zuhur 3 rakaat tu jugalah insya-Allah. Tunggu. Tunggu lah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran al-khabithat lil khabithin. Perempuan jahat dia akan dapat lelaki jahat. Al-khabithun lil khabithat. Perempuan lelaki jahat dia akan dapat perempuan jahat juga. At-tayyibat lit-tayyibin, perempuan baik dia akan dapat suami yang baik. At-tayyibun lit-tayyibat, lelaki yang baik dia akan dapat pasangan perempuan yang baik juga. Tuhan tahu nak kata macam mana. Sebab tu kita minta ayah sekalian, kalau rasa ustaz kami nak menantu yang baik ustaz, kena pastikan anak kita jadi baik dulu sekalian. Boleh faham kan? Macam marah dah nampak gaya dah. Agak heavy mana ni tak yang kita dapat ilmu sikit. Boleh dapat tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian
Boleh lari tajuk sikit? Lari tajuk sikit lah. Tengok nampak tegang sangat sekarang, kita tukar sikit ya. InsyaAllah pukul 9 lebih kita berhenti sekarang. Semalam saya sebut di Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa. Malam ni saya sebut di sini. Ada seorang ustaz, dia menikah 3 sekarang. Dia bagi satu resipi, satu rahsia kebahagiaan rumah tangga. Saya bulan ni pergi mana selalu saya bawa tajuk ni. Saja kongsi dia saya kan apa pun. Dia kata orang lelaki-lelaki kalau nak hidup bahagia dalam rumah tangga, dia kata 2 benda aja dia kena jaga. Tolong jaga 2 benda ni saja ya. Ayah-ayah yang mana dah berkahwin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, kita cadang bagi tahu pada anak lelaki yang kahwin dah. Orang lelaki-lelaki jaga 2 benda ya. Yang pertama, apa isteri kata, senyap sudah. Tu aja rahsia dah. Saja aja kita minta nasihat kan. Dia kata orang lelaki ni suami isteri kata apa pun senyap. Contoh, isteri kata abang ni teruk kan. Okey, cukup je lah. Leh. Abang ni apa ni? Baju tak basuh, teruk nak beli ni. Okey, cukup je lah. Dia kata jangan. Abang bila pi tak bayar, dayak tak indah wat ni cukai yang. Dia kata kawan dia. Sebab apa? Kerana dia sebut marah tu datang daripada api. An-nar la tudfi'u bin-nar. Api tidak boleh dipadam dengan api juga. Jadi dia kata senyap sudah. Ni kata apa? Senyap. Dia pesan tolong buang perkataan cerai. Perkataan cerai tolong buang. Sama ada cerai cara disebut cara melawak kan? Cerai tu sebut dalam cara mengugut kan? Ataupun sebut sungguh perkataan cerai. Dia kata cerai, buang daripada mulut. Boleh saya lah. Saya rasa di scene semua begitu kok. Tak pernah sejuk. Macam ada nampak gaya. Tak apalah. Tak apa, kita perbetul sama-sama. Boleh saya lah no? 2 benda tu saja bagi orang lelaki-lelaki. Orang perempuan dia sebut satu je. Ibu-ibu yang ada di belakang satu je. Dan balik bagi tahu pada anak perempuan yang dah kahwin. Apa suami suruh, buat sudah. Boleh. Apa yang suami suruh, buat sudah. Suami ibu-ibu gerak. Gerak tu kejutlah kejut. Dia kejut ibu-ibu pukul 2 pagi. 2 pagi dia kejut. Dia kata, "Pah, tolong bancuh teh ais boleh tak? Teh ais." 2 pagi minta teh ais. Ibu-ibu jangan cakap banyak. Bangun ke dapur, bancuh teh, ambil air ketul, buh dalam tu, pergi letak pada dia. Nah abang, teh ais. Jangan cakap banyak. Ni yang banyak. Ya apa? Baik. Teh ais 2 pagi. Ni. Bang terbiak. Tolak kecil. No, saya. Cakap. Sudahlah. Ibu-ibu naik suami, naik. Ibu-ibu naik dulu. Suami pesan ni. Di belakang boleh. Ibu banyak bangun cukup. Jangan duduk belakang pening kepala lah susah. Tak payah cakap. Pergi dah. Boleh ke no? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Suami pesan. Suami kata aku kalau nak hang kahwin dengan aku ni, kamu bila kahwin dengan aku nak kalau boleh hari-hari masak gulai buah bendi. Hari-hari gulai bendi. Aku tak mau gulai lain sebab aku ni orang utara. Gulai bendi. Ibu-ibu hari-hari buatlah gulai bendi tu. Tak payahlah dia pesan. Dia kata jangan buat gulai buah timun. Tak mau. Gulai buah terung pun tak nak. Nak gulai buah bendi je. Buat sudahlah. Kita jawab. Hari-hari gulai bendi. Cemui bang. Boring. Boleh tak ibu-ibu di belakang? Boleh ke no? No? Lepas ni kita minta apa suami suruh buat sudah. Boleh ke no? Tak anggap. Boleh. Jadi ibu di belakang. Jadi ni ambil buang. Dia pas insya-Allah. Betul. Itu tak boleh. Okey. No? Insya-Allah. Nak sebut satu bagi orang perempuan sama-sama beringat insya-Allah.
Baik. Yang terakhir, nak habis cerita. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di kota Madinah sekalian, buat ibadah seumpama biasa. Bila sampai umur 80, kita ambil pengajaran. Umur 80 Allah masih lagi uji. 80 Tuhan uji. Abu Hurairah seorang sahabat yang hidup di zaman banyak khalifah sekalian. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan beberapa bulan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah yang kedua, Marwan bin Hakam. Ni sampai pemerintah yang ke-9. Zaman pemerintah yang ke-9 Marwan al-Hakam, berlaku satu fitnah cukup besar. Orang reka hadis palsu. Reka hadis palsu, Khawarij ni ahlullah lah, contoh Syiah ni ahlullah lah. Semua buat hadis saya nak sebut apa? Menaikkan kumpulan sendiri. Bila ditanya siapa riwayat hadis ni, semua pakat jawab Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Akhirnya Marwan al-Hakam panggil Abu Hurairah di kota Madinah ketika itu, usianya 80 tahun, matanya dah buta. Matanya buta. Mari ya jalan. Daripada Madinah pergi ke Damsyik, khalifah panggil. Sampai di Damsyik, wahai Abu Hurairah, aku ni Marwan al-Hakam, aku nak minta kamu baca hadis yang kamu hafal daripada Nabi SAW. Aku nak minta kamu baca semua sekali. Kalau tak silap 8,374 hadis yang Abu Hurairah riwayatkan. Aku nak minta kamu baca semua hadis. Abu Hurairah baca. Khalifah upah 2 orang jurutulis di belakang, catat apa yang Abu Hurairah baca. Catat. Selesai baca semua, Abu Hurairah, kamu boleh balik. Balik je lah. Tahun depan, wahai Abu Hurairah, aku nak minta kamu datang semula ke Damsyik. Tahun depan, panggil balik. Abu Hurairah, baca hadis yang kamu baca tahun yang lalu. Abu Hurairah baca, 2 orang jurutulis semak semula bacaan tersebut. Satu huruf tak tambah, satu huruf tak kurang, satu perkataan pun tak diubah. Umur 80 lah. Tu kelebihan yang Allah bagi bila dia dekat ni. Allahu Akbar. Tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita macam mana jalan. Ni contoh manusia yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Hurairah meninggal dunia di kota Madinah sekalian. Waktu dia duduk atas katil, dia mengatakan, Allahumma inni uhibbu liqa'ak. Ya Allah, aku seronok nak bertemu dengan kamu ni ya Allah. Fa ahabba liqa'i. Kau seronoklah nak jumpa dengan aku. Untuk maklumat ayah-ayah ibu sekalian, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan kesemuanya sekali seronok nak mati. Adapun kita hari ni semua takut nak mati. Bilal bin Rabah duduk atas katil, wah farhah, seronoknya aku ni. Anak-anak dia sebut, wah huznah, sedihnya kami ni. Bila anak dia tanya kenapa ayah seronok sangat, dia sebut, ghadan alqa ahibbatan Muhammadan wa sahbih. Dia kata, hari ni aku meninggal dunia, esok aku akan jumpa kekasihku Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nak mati seronok. Sebab tu kita minta ayah-ayah ibu sekalian, mulai daripada hari ni kena ubah sikit perasaan seronok untuk mati kita. Ustaz, kami bukan takut mati tu Ustaz. Mati tu benda pas bekalan tak cukup, buatlah bekalan tu. Ustaz, persiapan tak banyak, buatlah persiapan tu Ustaz. Sebab tu kita sebut dah sampai masa dah Ustaz. Apa benda yang kita boleh buat, buat. Tadi kita dengar kata apa, nak buat kutipan, apa betul? Buat derma Ustaz. Antara benda yang paling cepat menghilangkan kemarahan Tuhan, derma tu lah. Sedekah wakaf tu. Ayah-ayah, kalau kita tak rajin buat ibadah pun, kita cadang harta benda yang ada pada kita sekalian, bagi sedekah lagi banyak. Dia menghilangkan tudfi'u ghadbar rabbi, dia memadam kemarahan Tuhan. Orang yang rajin bersedekah, dia akan menyembuhkan penyakit yang ada sekalian. Sama ada penyakit tu penyakit zahir atau penyakit batin. Penyakit batin ni jenis keras hati, tak nak gerak kata, anak liar contohnya, ataupun jadi agak kurang adab dan sebagainya, sedekah tu bagi banyak. Dan yang baiknya sekalian, orang yang bersedekah ni tadfa'u mitatasu, dia menyelamatkan pemberi sedekah ni daripada mati cara buruk. Sedekah ni menyelamatkan kita daripada mati cara buruk. Sebab tu kita minta rajin-rajin bersedekah di samping ibadah-ibadah yang lain lah.
Boleh ke noh? Mudah-mudahan Allah bagi seumpama mati Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada kita, mati dalam keadaan yang seronok. Boleh noh? Insya-Allah mudah-mudahan. Yang terakhir ya sekalian. Ada seorang ulama mengatakan, jangan marah sekalian ni habuan muhasabah kita jalan. Min alamati ighraqu bidzunub, di antara tanda manusia tu tenggelam dalam dosa yang cukup banyak. Cukup banyak tak sedar. Kamu syarah hati boleh nak buat dua perkara, ataupun kita terjemah bahasa mudah, dia susah nak buat, sukar nak buat dua amalan. Walaupun dia tahu kelebihan tapi dia tak boleh buat. Yang pertama sekali, puasa sunat di siang hari. Dia tahu kelebihan puasa tu, tambah bulan Syaban, dia pun tahu kelebihan puasa Syaban, tapi dia tak, dia rasa berat. Itu tanda. Yang kedua, dia yang mulai tapi dia tak boleh bangun. Dia kunci sampai jam tu kali bunyi, dia tak jaga. Sampai bini duk marah di sebelah, dia tak jaga juga. Dia jaga subuh je. Bila manusia tak boleh buat dua benda ni, itu tanda dia tenggelam dalam dosa yang banyak, cuma dia tak perasan. Sebab tu kita minta mudah-mudahan benda ni jadikan dia sebagai satu muhasabah. Kita cek balik diri kita semua. Tak cakap ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita buat ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Boleh kan? Insya-Allah. Jangan dah tak boleh lajak. Boleh no? Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Dan yang terakhir nak kena perkenal diri juga lah, sebab tak sempat nak perkenal diri. Nama saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan. Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan, berasal daripada Permatang Pasir, Permatang Poh, Pulau Pinang. Saya ulang sekali lagi, Permatang Pasir, Permatang Poh. Pendidikan terakhir dari Universiti Asia, ambil jurusan. Sekarang bertugas tahun 2006, bertugas di zakat ataupun perlunya zakat. Nah, saya pergi ke Pulau Pinang sana. Sekarang di sudah berkeluarga, anak 3 nak masuk 4 insya-Allah. Umur Ustaz makruh, jadi saya tak menghabaq umur apa. Tiada rahsia lah. Boleh kan? Insya-Allah mudah-mudahan. Dan yang terakhir saya ucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya ke Surau Al-Husna fasa 12 persin 9. Jazakallahu khairul jazak. Mudah-mudahan ini satu kenangan indah untuk saya seumur hidup saya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi